Konsep minggu kelima Gegar Vaganza 2025 berlangsung menerusi pertembungan antara 11 penyanyi rakaman yang berpengalaman masing-masing mempertahankan nasib mereka di pentas realiti terkenal ini. Menerusi tugasan bertemakan Rare and Random, setiap peserta diarahkan membawa lagu yang jauh daripada zon selesa masing-masing. 11 peserta yang berkenaan ialah Rahmat Eka Matra, Nubhan, Krisha, Mel Sakura, Cory dan kumpulan Freshies yang dianggotai AG dan Shima. Sementara itu, Indonesia menghantar wakil terdiri daripada Shay, Ruri Republic dan kumpulan mendua. Ahli mendua pula ialah Pungki, Sasha dan Diana. Iskandar Ismail menjadi sandaran Singapura, manakala Mark Adam menggalas tanggungjawab sebagai wakil Filipina. Kuasa penilaian peserta diberikan sepenuhnya kepada juri profesional tetap yang turut menjalankan peranan sebagai pengkritik sepanjang musim ini. Barisan mereka terdiri daripada Maestro Muzik Datuk Ramli MS, bintang legenda Indonesia Hetty Quais Endang dan pengajar vokal Datuk Syafinah Selamat. Rancangan realiti ini dihangatkan lagi dengan penglibatan dua pengacara utama, Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad yang mengemudi konsert selama 12 minggu. Musim ke-12 Gegar Vaganza menemui penonton di saluran Astroria, bersiaran langsung dari MBSA Shah Alam setiap hari Ahad pukul 9 malam mulai 2 November 2025. Rancangan ini boleh ditonton secara fleksibel menerusi aplikasi Astro Go, suka dan perkhidmatan on demand yang disediakan di Astrobox.